Sayang ni ialah ibadat yang kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tak ada perkara fardu yang paling Tuhan, tidak ada perkara ataupun amalan yang paling Tuhan suka, melainkan perkara yang Allah fardukan kepada kita. Itu paling Tuhan suka sekali. Kalau kita nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga perkara kefarduan. Mana sembahyang bagi elok, persediaan sembahyang kena cukup, sembahyang kena sempurna, rokok, sujud, apa semua. Siapa-siapa sembahyang dia betul, sembahyang dia menjadi pemelihara dia daripada kejahatan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah engkau daripada melakukan fahsya, mencegah engkau daripada melakukan mungkar. Maksudnya orang yang sembahyang dia tak gamak nak buat jahat. Orang sembahyang tak gamak nak pegang tangan perempuan, nak pegang geleh arak. Ni orang sembahyang. Tak gamak nak berzina, tak gamak nak mencuri. Ni orang sembahyang. Kalau sembahyang tu kena sah, betul, Allah terima. Tu kata-kata innaka ala khairin, hang bagus, kata Allah.